Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kebersamaan UMT. Baiklah, kembali lagi dalam segmen podcast 7 hari menuju pilihan raya kampus. Baiklah, saya Muhammad Arif bin Abdul Razak merupakan moderator anda bagi episod akhir hari ini. Sebelum kita memulakan podcast kita pada hari ini, saya mengenalkan dua figura yang tak asing lagi dalam dunia kepimpinan UMT. Baiklah, di sebelah kanan saya merupakan saudari Dini, iaitu merupakan mantan timbalan Presiden JPRK sesi 2024-2025. Dan sebelahnya pula kacak ni merupakan saudara Faizul Akmal, merupakan Majlis Perwakilan Pelajar Esko Kebajikan dan Hal Ehwal Pelajar sesi 2024-2025. Okeylah, sebelum kita mulakan segmen kita yang terakhir, episod kita yang terakhir ini, kita nak dengar dululah pengalaman yang pernah dialami ataupun cabaran ke apa ke sebagai yelah yang dah memasuki dunia kepimpinan kan, mesti ada pengalaman. Okey, marilah kita mulakan dengan saudari Nordini dulu. Okey, terima kasih saudara Arif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi nama saya Dini lah macam tadi kan. Tiba nervous kan. So dari segi kepimpinan saya pernah memegang 4 jawatan besar lah dekat UMT. Tak adalah besar, sederhana besar, tak boleh lawan saudara Pijon yang pegang MVP kan. Tapi sedikit apa yang saya boleh katakan, semenjak saya memegang jawatan dekat UMT ni, ada pahit ada manis dia. Nak dengar pahit ke manis dulu? Gitu kan. So kalau macam manisnya, apa yang saya boleh katakan, organisasi dekat UMT ni dia lebih kepada macam family. Macam tu kan Arik kan. Macam bila kita duduk dalam organisasi ni, daripada saya first year saya pegang, saya dah ada jawatan yang kecil. Masa naik second year, saya dah ada timbalan presiden dengan satu presiden. Masa tu presiden anak Kedah dengan timbalan presiden kelab counselling. So masa tu saya dah banyak belajar macam mana kita nak bina soft skill macam kepimpinan. Masa tu saya baru tahu mengenai apa tu, postmortem and so on. Sebab masa sekolah dulu mana kita ada postmortem Tapi bila masa masuk sini baru kita tahu, oh macam ni rupanya sebenarnya organisasi, macam mana kita pegang kepimpinan tu kan. Oh macam ni, macam tu kan. So untuk dari segi manisnya yang itulah, yang bila kita ada sekurang-kurangnya kita tak adalah terhad dengan berkawan dengan dalam kelas je. Kita akan keluar juga. Orang kata jauh berjalan, luas pemandangan kan. Untuk cabaran, apa cabaran yang saya rasa paling utama kita sebagai student bila pegang jawatan ni? Firstly, masa lah. Macam mana kita nak bahagikan masa kita dengan untuk fokus, untuk berkomitmen dengan kelab ataupun MPP ni, ataupun kita nak fokus pada pembelajaran. So tu antara cabaran yang saya hadapi lah. Tapi Alhamdulillah, dengan berkat saya cuba saya tak takut. Walaupun saya dah jatuh, ada satu semester saya jatuh pelajaran, saya tak jatuh semangat, saya cuba lagi. Saya tak berani tolak lah gitu. Saya rasa itulah mungkin salah satu semangat untuk kita teruskan. Satu je lah sebab sikit. Kalau cerita panjang lagi 4 tahun saya duduk UMT ni, rasanya kita kena sambung episod 8. Ya, kita tengok ya, besar semangat saudari Dini ni. Okey, macam mana pula dari cerita saudara Faiz Akmal pula? Dari cerita berkenaan dengan kepimpinan? Ya, betul. Okey, berkenaan dengan pimpinan, saya sebenarnya, kalau semua orang nak tahu saya sebenarnya bukan orang yang macam sekarang ni extrovert. Saya sebenarnya waktu masuk year 1 tu, saya sebenarnya introvert. Tapi sebab mungkin masa tu saya ingat lagi, masa tu ada festival Convo, saya dipanggil kat depan untuk nyanyi sikit. Waktu tu saya di-approach untuk jadi salah seorang ahli lah dalam sebuah kelab ni. Dalam masa yang sama, waktu tu itulah pengalaman saya menceburi dalam bidang kepimpinan dekat dunia universiti ni. Masa tu saya sudah memegang jawatan sebagai seorang timbalan presiden. Waktu tu saya agak macam takut-takut juga. Sebab kita macam dari zaman sekolah pun kita campur orang pun macam tak apalah, dia orang pasal lah. Tapi saya cabar diri saya
untuk lebih ke depan. Dalam masa yang sama pula, jawatan yang dibagi untuk saya tu adalah jawatan yang agak besar bagi student tahun 1. Jadi waktu tu saya juga apa orang kata, slow-slow. Orang kata belajar macam mana dengan dunia kepimpinan di dalam sebuah universiti ni. Dan alhamdulillah saya dapat menjalankan dengan baik. Dan bila saya naik ke tahun 2, saya pun memegang saya pun memegang jawatan sebagai presiden kelab tersebut. Dan satu lagi, saya memegang sebagai timbalan presiden untuk sesebuah lagi kelab. Yang mana waktu tu saya belajar lagi macam mana kita nak balancekan kepimpinan kita dengan bukan setakat satu kelab tapi 2 kelab. Jadi apa yang saya dapat dalam tu, dia agak mencabar, tapi adalah untuk seseorang mahasiswa tu, dia agak penting supaya kita dapat belajar cara menguruskan sesebuah organisasi, cara menguruskan masa dengan kehidupan, dalam masa yang sama cara kita menguruskan masa dengan akademik. Dan alhamdulillah jadilah saya yang sekarang ni. Gitu. Oh, besar rupanya saya punya pena-pena hari ini. Ya Besar? Allah. Bukanlah besar, Besar- maksudnya besar macam mana pengalaman. Besarlah pengalaman banding saya yang tahun 1 inilah. Okey. Okey, tanpa buang masa, mari kita teruskan dengan agenda pertama kita. Okey, kita tahu wakil pelajar ini memainkan peranan yang penting dalam menyampaikan pandangan, memperjuangkan kebajikan dan membentuk suasana kampus yang harmoni dan progresif. Jadi, persoalannya, apa sebenarnya yang membentuk seseorang itu menjadi wakil pelajar? Adakah cukup dengan manifesto yang menarik ataupun perlu kredibiliti dan integriti juga? Jadilah, marilah kita rungkaikan persoalan saya tadi dengan kita mulakan dengan soalan yang soft-soft dulu. Nanti kita tanya soalan yang hot-hot pula. Okay? Okay, saya punya soalan. Kita tahu bahawa wakil pelajar adalah jabatan antara mahasiswa dan pihak universiti. Okay, saya tanyakan kepada saudara Faizul dululah, sebab dia berpengalaman dari segi dengan pihak pengurusan universiti. Okay, soalan saya, bagaimana seseorang calon itu boleh tunjukkan dia benar-benar memahami tanggungjawab ataupun jabatan yang saya sebutkan tadi tu? Okey, baiklah. Suka saya berbesar kepada kawan-kawan saya maupun di dalam majlis perwakilan pelajar ataupun rakan-rakan saya yang menceburi ke bidang kepimpinan dalam kelab-kelab di universiti. Saya selalu kata yang mana tak kisahlah kita wakil pelajar ke, yang penting once kita memegang tampuk kepimpinan, ia bukan sekadar jawatan, dia adalah sebuah suara untuk mahasiswa. Sebab apa? Sebab dalam saya bagi contoh dalam majlis perwakilan pelajar, dalam sistem demokrasi kampus ni, pilihan raya ni bukan kita nak bertanding semata-mata, tapi sebenarnya kita bertanding adalah untuk mewujudkan satu suasana yang harmoni dari segi kita mengangkat suara mahasiswa untuk mencapai kesejahteraan, kebajikan, keselesaan warga kampus lah, senang kata. Jadi macam yang saudara Arif tadi katakan, yang wakil pelajar ni dia sebenarnya jambatan, dia bukan pagar. Dia jambatan yang menghubungkan antara pelajar dengan pihak pengurusan. Kita bukannya pagar yang kadang student cakap, student macam kita UNT ni ada masalah ni, tapi kita di tengah-tengah ni kita menjadi pagar yang okey, tak pun kita macam tak mendengar. Jadi cukuplah sebagai jambatan yang kukuh, dan dia menjadikan kita sebagai seorang yang dapat membantu seseorang mahasiswa yang mengalami masalah, tak kisahlah seseorang pun ataupun ramai. Kita boleh tengok contoh macam parking berpusat baru-baru ni. Betul. Okay. Parking berpusat baru-baru ni, yang mana student ni komplain. Student komplain, tak boleh parking pusat ni, kita nak parking kereta jauh, nanti nak pergi kelas panas, hujan. Jadi kita sebagai wakil pelajar ni lah yang akan ke depan, yang akan berhubung dengan pihak pengurusan. Jadi macam apa yang saudara Arif katakan tadi, betul lah, wakil pelajar ni dia sebagai jambatan untuk mahasiswa, dan dia sebagai suara utama mahasiswa dalam sesebuah universiti. Okay. Kalau bagi saudara Dini pula, apa macam mana seorang wakil tu boleh faham dengan tanggungjawab sebagai jabatan antara pihak
mahasiswa dan pihak universiti? Okey, bagi saya kita macam saudara Arik tahun berapa? Tahun 1. Tahun 1. Okey. Masa saudara Arik first masuk, sorry tak tahu kan apa jabatan yang ada kat universiti, ya tak? Macam saya pun masa first masuk pun, even MPP sekalipun saya tak berapa nak kenal so on. Tapi apa yang saya nampak dekat sini, kita as a mahasiswa, saya ambil sebagai mahasiswa sebelum pergi kepada kepimpinan, untuk kita tahu satu-satu benda ni, kita kena ambil cakna mengenai satu-satu. Contohnya macam tadi pakai berpusat kan, yang kita ambil contoh internet, Eduroam. Macam mana Eduroam tu berfungsi sebenarnya? Mana jabatan yang menghubungkan kita Eduroam tu dengan mahasiswa? Faham tak? Kadang-kadang mahasiswa ni dia menyalurkan pendapat atau pandangan dekat tempat yang salah. Bila dia menyalurkan pada tempat yang salah, benda tu tak sampai. So bila benda tu tak sampai, dia tak jadi jabatan. Dia jadi jabatan yang runtuh kan. Jadi sebab itulah adanya MPP, Majlis Perwakilan Pelajar, ataupun kepimpinan macam akademik, anak negeri, apa semua ni, supaya dia orang ni yang akan sampaikan dekat pihak yang sepatutnya. Kalau kita tak tahu pun, sebab itulah kita kena menceburi macam katakanlah ada masalah mengenai nak balik pulang kan. First year ada yang tanyakan saya, sebab saya dulu kan FACI kan, dia orang tanya saya macam mana kita nak tempah bas and so on. Lepas tu kadang-kadang kita as a tahun 4 ni, kita dah tak ingat. Masa tahun 1 dulu aku fikir macam mana. So kita nak salurkan kat siapa? So saya cakap, boleh tanya presiden kelab anak negeri ataupun siapa-siapa yang baru masuk gitu kan. Sebab kan ada universiti pun ada keluarkan yang macam bas yang syarikat bas yang berdaftar tu kan. So sebab saya dah tak guna yang tu, so saya tak tahu macam mana sekarang. So untuk kita salurkan, kita tak tahu jambatan yang sepatutnya, jadi kita guna boleh tanya, kita kenal cuba tanya saudari Dini, dia presiden Pemada, rasanya dia tahu, kita bagi nombor gitu. So bagi saya untuk untuk memahamkan pelajar ni macam mana jabatan mahasiswa ni dengan pihak atasan ataupun dengan MPP tu, cara dia gitu. Kita mula daripada yang kecil dulu. Jangan terus nak ke besar, kadang-kadang tak sampai pun benda tu. Jangan asyik bergaduh dalam confession, benda tu tak sampai pun. Kita orang tak boleh, dia orang tak boleh ambil pun benda tu. So itulah antara apa yang saya faham dengan jabatan tu sendiri. Okay, nampaknya soalan 1 pun dah nampak panas dah. Okay, baiklah, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, kalau kita tengok dari konteks kualiti calon, apa yang sebenarnya yang pelajar-pelajar ataupun mahasiswa-mahasiswa ini nilai? Okey, adakah pada akademik, personality ataupun integriti ni juga? Okey, saya mulakan dengan Faizal Akmal dulu lah. Berkenaan dengan soalan ni, apa yang kita perlu nilai dalam calon tu adalah yang pertama integriti. Seterusnya disiplin dia, bagaimana disiplin dia dekat dalam kampus ni. Dan seterusnya keberkesanan dia dalam memegang sesebuah kepimpinan. Contoh, biasa kan ada calon yang background dia, dia pernah memegang jawatan sebagai sekian dekat kelab sekian. Jadi 3 benda ni kadang kita nampak macam mudah, tapi sebenarnya kalau seseorang tu tak ada 3 benda ni dalam diri dia, dia agak susah untuk dia berdiri secara kukuh. Sebab apa? Sebab seorang pemimpin mesti ada nilai ni, supaya kalau dia hilang salah satu nilai ni, orang memang tak akan percaya dia. Contoh, kalau dia tak ada integriti, so macam saya simpan rahsia kat awak nak ke percaya saya? So kalau macam saya pecah amanah, macam kalau awak nak undi saya ke saya pecah amanah? Tak ada macam tu. Jadinya kadang kita perlu nilai. Sebab saya tak sebut MPP kat sini, saya tak sebut calon-calon kat sini. Okay, saya sebut macam contoh uni-uni lain. Macam ada calon-calon yang bertanding sebab suka-suka, tapi sebab dia hilang komitmen, dia hilang minat, dia macam sekadar nak jadi poster boy, nak jadi orang yang dikenali. So bila benda tu tak ada, dia tak adalah sesebuah integriti tu. Dia tak adalah macam amanah yang perlu dia pegang tu. Macam tak apalah, aku pun dah menang lah kerusi ni, aku duduk office lah macam tu, tak buat kerja lah, janji aku ada title. Saya bukan nak cerita
dekat sini lah. Saya bukan cerita kat sini. Tapi sebab kita nak tunjuk betapa pentingnya sesebuah integriti ni, amanah dan disiplin dalam setiap calon-calon yang bertanding tu. Sebab kalau diri sendiri tak boleh urus dengan baik, macam mana dia nak uruskan amanah universiti dengan baik? Ya tak? Betul. Jadi itulah sikit lah saya sampaikan. Okay, yang ni untuk soalan untuk saudari Dini pula. Tadi Faizal Ahmad ada sebut pasal pengalaman. Kita tengok dari segi pengalaman calon itu sendiri. Tapi soalan saya, kredibiliti calon ini kita boleh tengok dari pengalaman mereka. Jadi macam mana calon itu sendiri boleh buktikan bahawa mereka ataupun wakil calon ni bukan sekadar pandai berjanji, tapi pandai melaksanakan tanggungjawabnya juga. Okey, sekarang ni kiranya kita tunggu mengundi dan tunggu ada keputusan. Betul? Lepas episod ni kita akan mengundi dan kita tunggu keputusan. Ni bukanlah nasihat, tapi pandangan saya as a mahasiswa kan. First kali apa yang kita kena ada sebagai menjadi MPP ni adalah ketelusan. Kita kena transparent. Tak semua benda kita kena tutup daripada pelajar. Dia macam 50-50. Perkara yang pada tutup, kita tutup. Perkara yang kita perlu dedahkan, kita dedahkan. Supaya pelajar ni nampak apa yang korang buat. Apa yang sebenarnya korang dah laksanakan. Tak adalah dia orang nak kata dalam confession, korang free rider macam tu contohnya. Sebab saya percaya MPP UMT ni daripada sesi lepas lah, saya lebih rapat dengan MPP UMT sebab saya JPRK sesi lepas kan. So apa yang saya nampak, dia orang banyak buat laporan, bubuh dekat IG, bubuh dekat IG MPP, IG sendiri kan. Betul kan? So benda tu sebenarnya satu inisiatif yang bagus supaya student lebih nampak. Saya pun macam mula-mula lepas saya dah habis pengundian tu, saya dah sibuk dengan belajar kan. So bila adanya benda-benda macam ni, saya follow diorang ni sebab dulu kan check diorang punya IG. So bila naik tu saya macam wah, bagus diorang ni buat kerja apa semua. Kita nampak benda tu. So salah satu benda yang boleh diteruskan adalah transparansi tu lah. Kita kena lebih transparent bila kita jadi pemimpin. Ada benda yang kita sembunyikan, kita sembunyikan. Ada benda yang kita tunjuk, kita tunjuk. Dan saya setuju juga dengan apa yang Saudara Pejo cakap tadi. Kita kena disiplin. Lepas tu, apa lagi benda yang penting adalah amanah. Sebab kita bila kita dah pegang jawatan ni, kita menggalas gunung tanggungjawab. Dan gunung tanggungjawab tu kita perlu sampaikan apa-apa saja. So kita kena amanah. Kita kena laksanakan segala tugas tu bila katakanlah due date jadi MPP ataupun jadi kepimpinan pelajar ni sampai Oktober ni. Jadi kita tak boleh awal-awal je orang panggil hangat-hangat tai ayam. Kadang ada yang kejar sebab spotlight je sebenarnya. Betul. Dia jadi poster boy, aku dah dapat spotlight ni. Contohnya dia dah lunaskan manifesto dia. Yang lain dia tinggal. Tu bukanlah satu amalan yang baik untuk diteruskan kan, Saudara Bejel. So jadi bagi saya kita kena daripada, kalau dah pegang amanah daripada awal sampai ke hujung tu, kita kena hangat lagi lah. Jangan sejuk dah macam tai ayam kan, awal je hangat. Pernah pegang tak tai ayam? Pernah. Saudara Bejel pernah pegang? Tak pernah? Tak pernah pegang. Saya gadis kampung, jadi saya pernah pegang. Dia memang sejuk sekejap je. So dan seterusnya saya rasa mungkin kena ada, untuk menjalankan tanggungjawab ni kita kena adil. Adil tu macam mana? Adil tu contohnya janganlah pilih kasih. Contohnya saya fakulti FPAP, saya jadi MPP FPAP. Contoh. Tapi saya nampak fakulti FASMA tengah ada kesusahan. Jadi saya janganlah tak, tu bukan fakulti aku, biar. Padahal fakulti FASMA tengah meminta pertolongan yang kita ni ada niche. Contohnya bahagian protokol. Saya bagi contoh lah. Saya bagi contoh diri saya lah, senang kan. Contohnya bahagian protokol. Tapi MPP yang menjaga FASMA tu dia kuat bahagian kesukarelawanan. So tak sama niche dia. Jadi apa salahnya kita bekerjasama, kita adil, kita tolong juga dia orang. Sebab dia orang pun mahasiswa. Betul tak? Betul. Saya rasa tu je lah kot 2 yang saya boleh tambah. Sebab tadi Saudara Pejo dah bagi 3, 2, 5. Dia kalau lebih dari 5 takut orang lupa. Betul. Jadi 2 tu lah yang tak 3 lah saya bagi.
Yang 3, transparansi, amanah dengan adil. Jadinya kita kena saling bekerjasama lah walaupun kita bukan dalam satu fakulti, betul? Betul. Sebab kita UMT kita mengamalkan kebersamaan UMT. Betul. Kita kisahlah kerja bersama-sama. Tak kisahlah kita lain fakulti ke, kita lain macam saudari Didi ni kata kita lain apa orang kata macam untuk fakulti ni niche dia lain ke. Tak apa, kita kerja sama-sama. Macam tu. Macam kita boleh buat contoh ya MPPCC ni. Sebab dia orang macam walaupun saya daripada fakulti lain, walaupun saya ni hanya tiba-tiba masuk ke apa kan, tapi dia orang memang sangat ramah and so on. Benda tu membuatkan kita lagi senang nak bekerjasama. Macam tu. Saya bagi contoh lah ya. Terusnya. Kita pergi ke konteks lain. Ramai calon datang dengan manifesto yang menarik, tapi kita tak semua manifesto itu realistik kalau kita teliti dengan betul lah. Jadi apa ciri manifesto yang baik yang patut dipraktikalkan dalam kampus kita ini? Saya tujukan kepada saudara Fezul. Okey, berkenaan dengan manifesto. Mula-mula saya nak cakap lah, manifesto ni dia sebenarnya sama juga macam pilihan raya. Dia bukannya pertandingan pun nak tengok siapa manifesto lagi gempak. Kita nak tengok siapa manifesto yang lebih orang kata mengutamakan mahasiswa, yang mengutamakan bawa suasana perubahan. Yang membawa perubahan di kampus ni. Sebab kadang kita tengok ada manifesto yang tak nak kalah macam parlimen. Tapi bila kita tanya macam nak laksanakan manifesto ni, senyap, hilang. So bagi saya manifesto yang baik ni adalah manifesto yang realistik, yang dekat dengan yang berpaksikan dengan keperluan pelajar. Sebab apa? Sebab bila kita fokus dengan isu kebajikan pelajar, kita fokus dengan isu kemudahan, keselamatan dan kesejahteraan pelajar, pelajar lebih mudah untuk mendekati calon tu. Sebagai contoh saya bagi manifesto. Ni contoh je saya bagi manifesto, bukan pun. Saya bagi manifesto yang nanti kalau siapa undi saya, student boleh tengok F1 secara free 5 orang. Student nak ke korang undi? Tapi 5 orang je, tak nak. Kau boleh macam contoh, kalau undi saya akan mudahkanlah perjalanan dari kampus ke kelas dengan cara kita sediakan susu gajah yang berpanjangan straight dari kampus sampailah ke Jejantas. Macam jejantas lah. Kalau macam tu mungkin student akan lebih macam bagus juga ni, tak payahlah panas-panas, hujan-hujan. Jadi kalau calon tu boleh fikir sendiri secara rasional dan berpijak di bumi yang nyata, InsyaAllah student pengundi-pengundi ni layak untuk mempertimbangkan dia sama ada dia layak untuk dipilih ataupun tidak. Macam tu. Okey, kalau dari pandangan saudari Dini pula, sebab saudari Dini kan pernah menjadi timbalan Presiden JPRK kan. Macam mana pandangan tentang manifesto yang pernah dibuat sebelum wakil-wakil sebelum ni? Okey, saya tak naklah kata pandangan manifesto yang sebelum ni kan. Saya buat pandangan manifesto yang saya tengok semua universiti. Sebab kita JPRK, kita orang akan berpandukan universiti-universiti lain jugalah untuk menjadi apa orang panggil benchmark kita orang. So bagi saya setuju dengan apa yang Pejo kata. Kita kena tengok manifesto yang membawa manfaat kepada mahasiswa. Dan lebih baik manifesto yang dipandang tu manifesto yang macam dia bukan berhenti setakat sesi itu saja. Saya bagi contoh. Nak bagi contoh macam mana Okey, saya bagi contoh menambah kerusi di cafeteria. Okey, kerusi tu selagi tak patah kita boleh guna. Betul. So tu adalah satu manifesto yang baik. Tapi kalau dia kata menambah lauk di cafeteria, tenda akan bertukar. Betul. Saya pun boleh bercakap kat luar sebenarnya. Kalau saya makan kan kita pergi kafe kat college pun tak apa. Betul. Nampak? Mahasiswa ni sebab apa dia sama degree? Sebab dia banyak idea. So kalau kita datang dengan idea yang macam so dia pun akan tick. Kalau kita datang dengan idea macam Pejo tadi, saya boleh cari kat luar, saya boleh cari tempat lain, dia akan pangkah. Dia takkan tick lah, dia takkan tekan. So bagi saya itulah sedikit tentang manifesto. Untuk memilih manifesto nanti korang nak tick ni, korang nak UMT memilih ni, tak tahulah nama UMT memilih ke sekarang. Korang nak tick esok ni, korang fikir manifesto yang boleh
membawa benda tu sampai bila-bila. Bukan berhenti dekat MPP takat tu je. Minta maaf kalau cakap Kedah sikit, saya orang Kedah. Tak apa, Itu je. Okay, kita terus ke konteks yang hangat lah juga. Kita tahu yang panel kita ini peta berkata-kata kan. Okay, dalam konteks keupayaan berkomunikasi dan hubungan yang baik, seorang wakil mesti dan mahir dalam komunikasi bagi kita katakan kita dalam dapat menguruskan dengan pentadbiran yang baik lah. Okey, bagi saudari Dini, sejauh mana kemahiran komunikasi dan hubungan baik dengan pelajar serta pihak universiti dapat mempengaruhi kredibiliti seseorang wakil itu sendiri? Okay, thank you. Okay, first kali kita kena tahu maksud komunikasi tu dulu. Bukanlah saya nak bagi tahu definisi. Komunikasi ni bukan sahaja petah berbicara. Kalau kau nak bagi yang petah, kalau awak nak bagi yang petah berbicara, siapa-siapa pun boleh bercakap. Duduk kat depan ni boleh bercakap. Tapi kenapa bukan sesiapa-sesiapa yang boleh duduk kat sini untuk sampaikan maklumat? Jadi komunikasi ni dia mula dengan kita mendengar sebelum kita membalas. Pernah tak berfikir sebelum kita berkata-kata? Okay. So untuk ada komunikasi yang baik dalam satu-satu organisasi ataupun satu-satu kepimpinan, kita nak menyampaikan maklumat, kita kena menyampaikan maklumat berdasarkan fakta. So saya suka bila katakanlah ada pemimpin-pemimpin yang macam bila kita tanya, contohnya bila parking berpusat ni nak dimasukkan, ada yang akan menjawab, sebentar, kami akan tunggu jawapan ataupun kami akan dapatkan jawapan. Tetapi janganlah terlalu lama macam tu. Mungkin kita boleh bagi jawapan secepat mungkin dan jawapan tu relevan. Itulah tandanya komunikasi yang baik dan hubungan yang baik. Kalau kita membiarkan komunikasi tu tergantung ataupun komunikasi tu terlalu cepat tanpa kita menadahkan fakta, kita hanya menadahkan auta ataupun janji-janji palsu, tu bukan satu komunikasi yang baik. Contohnya kita berdialog dengan pelajar ataupun dengan dalam organisasi kita. Kita kena guna pitch yang sesuai. Katakanlah macam sekarang ni, saya guna pitch yang macam ni. Mungkin kat luar saya lebih mesra ataupun saya suka bergurau senda. So kita kena guna komunikasi yang sesuai tu mengikut masa yang sesuai. Katakanlah masa tu awak sebagai leader, awak nak bukan marah lah, awak nak tegur. So awak nak guna nada, it's okay, lepas ni jangan buat. Awak rasa yang di bawah-bawah awak nak ikut ke? Tapi taklah terlalu macam menengking. Kau buat sekarang, itu pula akan menimbulkan kemeluatan lah pula kan. So saya rasa penting untuk ada komunikasi dan hubungan yang baik antara pemimpin dengan organisasi dan pemimpin dengan mahasiswa. Sebab apa? Sebab calon dia kena tegas. Tapi dia kena berhemah bila berbincang dengan pihak-pihak tertentu. Okay, itu je lah mungkin daripada saya dari segi komunikasi tu. Okay, kalau bagi pandangan saudara Faizal Akmal pula, apa yang Faizal Akmal boleh ceritakan pasal komunikasi yang baik? Macam komunikasi tadi ni, tadi saudara Dini kata kita kena ada kemahiran mendengar. Kalau bagi saya pula, komunikasi ni tak semestinya bila kita mendengar, kita perlu menjawab balik. Tak semestinya macam tu. Kadang kita dah dengar, apa yang kita buat, respon dari segi yang kita terus bertindak. Perbuatan. Betul, perbuatan kita. Kadang kita kalau kita mendengar, kita menjawab, kita mendengar, kita menjawab, sampai ke sudah tak habis. Betul. Jadi apa yang penting adalah dalam kemahiran komunikasi ni, yang seterusnya juga adalah selain daripada orang kata two ways communication, adalah seterusnya kita bertindak secara tidak tertunggu-tunggu. Apa kita? Tak delay. Tak delay lah. Maksudnya kita bila kita dengar, okey, kami akan salurkan isu ni kepada pengurusan, kita terus bertindak. Sebab apa? Sebab kadang-kadang ada orang dia jenis petah bercakap, dia semangat. Tapi bila dia dah dengar, dia jawab, mesej dia tu tak sampai pun sebenarnya. Kadang okey, kita akan salurkan benda ni kepada pengurusan, tapi at last nak sedapkan hati je. Nak sedapkan hati student kan. Student nunggu cakap kata hari tu nak bawa ke pengurusan, tapi tak ada pun. Senyap sampai sekarang. Dah nanti bila masuk confession marah. Tak mention siapa-siapa. Kita cuma cakap secara general je. Sebab biasa macam tu. Jadi
Sebab tak semua perkara kita perlu bercakap. Kita perlu bertindak terus. Sebabnya kadang tindakan yang senyap kita ni lebih berkesan daripada kita duk posting benda-benda lain. Betul. Kadang orang nak tengok kita ni berfungsi tara mana je gitu. Okay, kita pergi ke soalan yang seterusnya, yang up sikit level dia. Okay, saya sebagai tahun 1 lah, saya baru je masuk 2 minggu ni. Macam banyaklah benda yang patut saya tahu tapi saya mungkin tak nampak ke apa ke. Untuk seseorang wakil tu sendiri, dia mestilah tahu tentang struktur ataupun dasar universiti. Tapi kadang kita tengok nanti mungkinlah waktu hari penamaan calon ke apa ke, kadang-kadang kita tengok calon pun macam tak tahu sangat tentang struktur pentadbiran di universiti kita ni. Jadi penting ke untuk calon memahami dasar universiti sebelum mereka bertanding? Saya mulakan dengan kemana lah saudara. Struktur universiti ni dia sebenarnya agak penting lah kepada, tak kisahlah, bukan setakat pada calon, tapi untuk student pun penting. Tapi kat sini kita highlightkan kepada calon sebab dia yang nak bertanding, dia lah yang nak berurusan, dia lah antara student dengan pengurusan. Jadi penting untuk calon ni dia mengetahui struktur dan dasar sesebuah universiti. Sebab apa? Sebab kalau kita tak tahu saluran tu, macam mana kita nak sampaikan masalah ataupun cadangan tu supaya dapat diselesaikan. Contoh, macam awak beritahu saya, PKU ni kenapa dia nak masukkan on-call, tapi saya tak tahu nak berhubung dengan siapa. Saya jadi macam, benda ni kita setakat buat survey je. Kita buat survey, kita hantar ke pengurusan, ke pejabat Naik Chancellor. Tapi sebenarnya benda tu salah. So kalau kita tak tahu benda tu, so macam at last tak ada apa pun, tak ada solusi pun. Sebab ramai tak sedar sebahagian besar daripada isu ni boleh diselesaikan kalau kita betul-betul tahu dekat mana kita nak rujuk. Jadi pentinglah untuk sesebuah calon tu dia merujuk kepada, contoh kan, macam calon ni dia dah tahu dah dia nak buat manifesto apa. Jadi dia rujuk dulu mana-mana PTJ yang ada kat sini. Dia rujuk, betul ke manifesto saya ni. Jadi bila dia dah rujuk PTJ tu, so dia dah tahulah manifesto dia tu, kalau dia menang, manifesto dia tu dia nak berurusan dengan siapa. So kalau dia tak tahu, macam mana dia nak menjayakan dia punya manifesto tu? Macam tu lah kepentingan seseorang calon ni untuk mengetahui struktur dan dasar di universiti. Okay, kalau saudara Dini, penting ke saudari maafkan saya. Saya faham. Belit lidah saya. Okay, kalau daripada pandangan saudari sendirilah, penting sangat ke untuk seseorang wakil itu mengetahui dasar-dasar universiti sebelum mereka bertanding? Okey, penting. Sebab apa? Sebab pucuk pangkalnya calon nak bertanding, nak bermanifesto, dia perlu berhubung dengan PTJ macam saudara Peja kata tadi kan. Saya suka ayat tu. Saudara Peja kata tadi sebab baru nampak macam cerdik kan. So bila kita bagi cadangan, dan cadangan tu kalau tak ada bukti yang kukuh, dia tak praktikal. Macam kita jawab exam, kalau kita jawab exam, kita bagi cadangan mesti ada huraian dan contoh. Betul. Kalau subjek saya lah. Kalau awak ambil kos apa? Saya teknologi maritim. Teknologi maritim. Saya tak tahulah macam mana nak jawab kan. Tapi saya rasa saya dengan Pejul sama sains sosial. So saya rasa cara menjawab kami benda yang sama. Bila kita bagi jawapan, kita kan ada contoh, huraian dan contoh. Okey, katakanlah seorang MPP ni, dia calon MPP ni, dia nak bertanding. Dan bila dia bagi tahu manifesto dia, saya nak tambah kerusi dekat cafeteria. Dan dia tunjuk pula masa berkempen tu, dia tunjuk saya dah jumpa PTJ sekian-sekian untuk berunding mengenai kerusi meja ni nak dapatkan macam mana. So benda tu akan mengukuhkan ya. Student akan jadi,
okey, dia ni lah orang yang aku cari. Aku dah lah setiap kali pergi kafe tu kena bungkus sebab tak ada tempat duduk. Ada pun kursi batah. Ada pun kursi batah kan. So jadi bagi saya untuk menjadi calon ni sangat penting lah untuk tahu struktur dan dasar. Kena rajin. Kena rajin untuk bergerak kan. Sebab apa? Sebab nanti awak dah dapat jawatan, kita kena rajin juga. Kita kena rajin berkomitmen, rajin melunaskan manifesto kita, menjalankan amanah macam saya kata daripada awal sampai habis. So bagi saya memang kenalah tahu struktur dan dasar organisasi. Sebab bila kita dah memegang jawatan sebagai seorang wakil pelajar, kita memang tipulah, takkan bosan dengan mana-mana PTJ. Betul. Kita memang akan gerak setiap minggu mesti akan jumpa PTJ. Kita akan automatik tahu benda betul tu. So kalau kita tak tahu, macam tu lah. Nanti sudah ada masalah ni, kita nak rujuk siapa lah. So kalau kita tak tahu kepentingan setiap pusat-pusat tanggungjawab ni, bila student keluarkan masalah, kita tak tahu nak rujuk siapa. Macam tu lah pentingnya struktur universiti ni. Betapa pentingnya lah yang Betul? kita kena tahu dasar universiti. Bukan sahaja wakil pelajar, malah student sendiri, mahasiswa biasa pun kena tahu juga dasar-dasar universiti. Betul, sekarang dunia di hujung jari. Betul. Okay, baiklah kita teruskan dengan soalan yang lebih lagi panas. Okay, kita tahu bahawa HEP iaitu Hal Ehwal Pelajar juga memainkan peranan penting dalam menilai dan membimbing calon. Mungkin panel saudara ataupun saudari boleh kongsikan macam mana proses bimbingan untuk membantu calon jadi lebih bersedia dan beretika. Kita mulakan dengan saudara Pejol dulu. Ya, saya rasa dia yang lagi layak lah sebab dia dah ada dalam tu. Betul. Saya sebenarnya tak ada nak kata layak. Sebab saya ni, abang kata saya ni MPP lantikan Vice Chancellor je. Tapi mungkin saya boleh bagi sedikit pendedahan lah. Sebab apa? Sebab bila kita dah memegang jawatan sebagai seorang wakil pelajar, kita memang orang kata HEP ni dengan wakil pelajar memang adalah rapat lah dengan kita. Betul. Jadi kalau untuk seorang calon ni, HEP ni dia bukan sekadar pemantau. Dia akan selalu membimbing kita. Tak kisahlah bila kita, waktu kita nak bertanding ke, waktu kita dah menang ke. Sebab apa? Nanti once kita dah menang, apa-apa dia akan keep in touch. Dia akan follow up dengan kita. Sebabnya HEP ni kan Hal Ehwal Pelajar. Jadi kalau kita sebagai wakil pelajar tak lunaskan kita punya tanggungjawab ke apa, kadang HEP berhak untuk mempersoalkan Hepa lah, hepa. Hepa. Kat EMT panggil hepa. Saya HEP macam Okay. kadang kalau kita tak lunaskan apa tanggungjawab kita sebagai wakil pelajar, kadang hepa pun akan rajin lah tanya, Jo, mu punya gini dah jalan dah ke? Pasal PKU punya isu ni mudah settlekan dah ke? Macam tu lah pentingnya HEPA ni. Apa yang saya boleh highlightkan, HEPA ni dia bukan setakat membimbing, bukan setakat memantau, tapi dia setakat membantu calon sewaktu bertanding. Dan sekiranya dia menang, dia akan membimbing juga waktu dia dah menang nanti. Dia macam lebih kepada tempat rujukan lah. Dia macam tempat kita tempat berujuk. rujukan untuk kita selesaikan isu-isu Dia ni. macam kita punya parents lah gitu. Faham. Okay, kalau dari pandangan saudari Dini macam mana? Tadi yang tempat rujukan tu. Tempat rujukan. Apa yang dimaksudkan tempat rujukan tu? So bagi saya macam saya nak bagi pandangan as a MPP tak lah. Saya bagi pandangan as a JPRK. Macam kita orang sendiri JPRK pun tempat rujukan kita adalah HEPA lah. Macam mana bila macam ni. Macam kita dah rancang sesuatu. Okay, kita rancang 5 hari bulan 11 nak buat pengundian. Jadi untuk membuat keputusan tu kita perlu rujuk HEPA ni untuk adakah boleh ataupun membolehkan benda ni. Kita nak buat program, contohnya Jeraya Wara. Boleh tak benda ni macam tu. So dia macam lebih kepada pemudah cara lah kan. Pemudah cara dan rujukan lah untuk kita. So bagi saya HEPA tu sangat penting lah untuk kita sebagai wakil pelajar ni banyak rujuk dan meminta bimbingan daripada dia orang lah. So nampaknya wakil pelajar perlulah sangat-sangat ambil nasihat ataupun betul lah. menerima bimbingan daripada HEPA. Betul.
Okey, sekarang kita pergi ke soalan yang terakhir nampaknya. Laju semua jawab soalan hari Oh, dah ni. terakhir dah? Dah terakhir dah. Tak rahsia macam dah berapa soalan lah kita. Dah berapa jam lah? Okey. Dalam pandangan saudara-saudari semua, apa ciri paling penting bagi seseorang wakil pelajar itu supaya mereka betul-betul mewakili suara mahasiswa, bukan sekadar pegang jawatan sebagai MPP ataupun majlis-majlis exco. Macam ni tadi? Maksudnya calon tu benar-benar betul-betul lah mewakili suara kita, suara mahasiswa ni. Bukan macam duduk kat office goyang-goyang kaki, tak adalah kan. Esok kita nak pilih lah ni. Kita nak pilih yang macam mana. Gitu tak? Mungkin saya lah jawab dulu kan. Sebab dia macam loading. Kita mulakan saudara Dini dulu. Okay, first kali saya ada sebut benda ni masa saya jadi manager Raya Wara 1. Kita ni nak jadi pemimpin bukan soal populariti, tapi kita kena tengok quality. Macam mana kita nak cari kualiti seseorang tu, macam mana kan. First kali saya titik beratkan, jangan pandang rupa. Mungkin benda ni orang macam, kalau tak pandang rupa nak pandang apa kan. Dah dia pakai kemas, mesti ada layak. Betul. No, big no. Tapi saya tak kata orang yang rupanya elok, kemas adalah orang yang tak baik. Bukan. Jadi macam mana kita nak pilih wakil-wakil ni? Sebab itulah adanya JPRK. Saya rasa sempat lagi untuk diorang cari sekarang ni. Sebab bila korang buka IG JPRK, media sosial JPRK, diorang akan letak IG calon-calon ni. So dekat situ kita boleh tengok calon-calon punya maklumat, apa yang diorang pernah masuk, diorang pernah sumbang apa dekat universiti, diorang pernah sumbang apa. Kalau bukan dekat universiti, mungkin dia baru calon tahun 2 kan. Dia baru je nak masuk, mungkin kita boleh tengok sebelum-sebelum ni. Dekat politeknik ke, dekat matrikulasi, dekat STPN dia pernah bergiat aktif. Benda-benda tersebut adalah kita kena tengok dari segi pengalaman, idea dan apa tindakan yang dia dah buat. Supaya nanti daripada benda-benda tersebut dapat membantu dia untuk jadi MPP yang berwibawa. Macam tu. Dia macam untuk memastikan kita buat keputusan tu, kita kena pastikan dia datang kebaikan kepada orang ramai. Jangan perlekehkan hak orang. Sebab kita mengundi ni, kita menggunakan hak orang. Orang lain, okey contoh saya kalau boleh saya nak undi saudara Pejol 2 kali. Contoh saya tak tahu saudara Pejol bertanding ke tak. Saya nak undi 2 kali. Masa episod ni kalau saya tak tahu dia lawan ke tak, saya bagi contoh. Saya nak undi 2 kali, tapi Amar mengambil enteng. Macam Amar, saya bagi contoh yang Amar buat darik. Saya beli Amar mana je. Sebab Amar tu kira macam sifulan lain lah. Contoh Amar kan, Amar macam dia tak nak undi. So jadi bila Amar tak nak undi, Amar dah ambil hak saya. Saya nak undi 2 kali ni. Tapi Amar tak nak undi. Dan Amar tak menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang mahasiswa tu. Jadi untuk macam mana solusi untuk Amar ni, kita sembang pasal solusi untuk Amar ni. Jadi macam mana Amar nak memilih wakil-wakil? First kali, cari kawan yang nak mengundi. Contohnya saya kan nak undi, Amar datanglah kawan dengan saya. So bila Amar datang kawan saya akan bagi contoh-contoh. Okey, kena undi saudara Arif sebab dia nak letak kerusi lagi banyak dekat kafe Limbung. So kita senang lepas ni. Okey, kita bagi contoh macam tu. Lepas tu bila jadi macam tu, makin ramailah orang nak mengundi. Orang akan nampak, oh faham, aku baru tahun 2. Kalau kerusi tu sampai tahun depan, aku boleh guna sampai tahun 4. Aku boleh guna sampai ada macam tu. So saya rasa cara untuk menyebarkan, memilih wakil yang benar-benar ni pun adalah satu inisiatif yang bagus lah. Mungkin kadang-kadang kita nak pilih sendiri, yelah scroll TikTok boleh 2 jam, tapi nak pilih nak tengok wakil ni memang susah lah kan. Betul. Jadi lagi satu, calon ni kalau dia berani sabar, saya macam lost bagi saya mahasiswa jangan gelak, saya malu. Okey, jadi bagi saya mahasiswa ni sebenarnya dia pun ada sendiri tanggungjawab dia untuk teruskan mencari maklumat untuk mengundi. Kita ni diberi peluang untuk mengundi dekat negara pun baru umur 18. So kita masuk universiti ni tak ada, saya rasa tak ada lagi umur 18. Kecuali pelajar, apa orang panggil tu? Apa yang pintar-pintar tu?
Ada yang macam dia lompat tahun tu. Oh, peperiksaan CGSE saya tak silap saya. Yang tu lah kan. So kecuali yang tu lah yang masuk awal kat universiti. Tapi setahu saya bila dah umur 19 tak masuk universiti, pemikiran kita dah matang untuk memilih pemimpin ni. Kita dah tahu sebenarnya pemimpin mana yang betul-betul wakil yang bagus. Jadi untuk kita tengok tu, kita carilah pengalaman, idea dan tindakan dia orang dan kita pilih calon yang bagus. Dan jangan undi sebab kawan. Memang saya kata bawa contoh, okay, saya nak kawan dengan Dini ni sebab dia ada diundi orang ni. Tapi janganlah kau pilih, okay, Pejol kawan aku nak undi dia. Walaupun aku nampak dia tapi aku nak undi juga dia. Contoh. So Cik Pejol je ada sini kan. Kalau saya bagi contoh orang lain, saya tak ada nak minta maaf. So itulah bagi saya untuk macam mana kita nak pilih benar-benar wakil. Sebab esok nak undi dah ni. Betul esok. So, dia senang kira macam akhirnya semua benda ni bergantung pada pelajar jugalah. Sebab pelajar lah yang tentukan siapa yang layak untuk dipilih dan siapa yang layak untuk memegang mandat sebagai seorang majlis pelajar. So apa? Sebab kita sebab pula. Satu lagi saya nak pesan sebab kita sebab lagi. Okay, apa yang saya nak pesan, kita kalau nak mengundi seorang calon tu, kita tak boleh mengundi macam saudari Dini kata tadi. Kita tak boleh mengundi dari segi personality. Dia handsome, dia cantik, dia hello, dia crush. Dia crush kita ke. Saya tak salah benda tu kalau dia cantik ke, dia handsome dia kenyit mata pula. Kena dia kenyit mata waktu dia talk tu. Waktu dia bermanifesto. Alamak. Masuk ke fashion. Itu adalah bukan kita punya kata benda yang kita patut pandang lah sewaktu kita nak mengundi. Apa yang kita patut pandang adalah dari segi latar belakang dia. Contoh kan kita nampak daripada profil dia, dia ni berpengalaman dalam kepimpinan apa. Sebab kadang ada orang ni dia rajin buat kerja. Dia rajin buat kerja, dia rajin aktif pergi join mana-mana event, mana-mana program, tapi dia bekerja sekadar di di balik tabir. Contoh macam multimedia. Multimedia dia rakam orang dan ambil gambar, tapi gambar dia tak ada. Betul. Macam tu. Visibility dia tak ada. Lagi pula dalam masa yang sama ada parti-parti ni dia lebih kedepankan calon yang orang kata gerakan yang dia kedepankan calon-calon yang apa kita panggil lah, macam kita yakin dia boleh menang. Betul. Jadi benda ni kita boleh nilai sendiri lah. Macam saudari Dini kata tadi, kita tengok balik dekat IG JPRK, kita tengok dia punya IG. Oh, dia ni pernah join program gini-gini. Oh, dia ada program, dia pernah jadi jawatan gini-gini lah. So macam bila kita nampak dia rajin buat kerja. Tak pun satu lagi, ini tips saya dapat daripada kawan saya kat uni lain lah. Biasa dia nak mengundi calon ni, dia kata ni uni lain tau. Uni lain. Dia nak mengundi calon ni, malam tu dia tengok confession. Dia cari nama tu. Okay, nama ni ada masalah. Cakap, masalah kenapa ni Okay, dia macam KFV dulu. Dia nak nama ni okay. So dia akan pilih calon tu. Tapi saya bersikap neutral lah. Kita tak semestinya kita mengundi pada gerakan yang lebih ke depan. Macam gerakan A, dia lebih ke depan, kita undi dia. Tapi gerakan B ni, dia sebenarnya lagi function. So tengok calon. Kita tengok calon. Tak semestinya daripada gerakan, personality dan mana visibility lebih ke depan. Jadi macam yang saya katakan tadi, dia adalah ditentukan oleh mahasiswa sendiri. Mahasiswa yang menilai sendiri sejauh mana calon tu layak untuk bertanding. Kadang handsome, cantik-cantik, tapi tak boleh kerja dekat panas, duduk lah kat office. Saya tak kata kat sini. Saya kata kat sini lain. Takut panas. Takut saya dah sanding ni, takut tiba saya pula di best. Tak ada, ini kat ini lain. Jangan normalisasikan lah betul benda tu. So mahasiswa pun kena titik beratkan lah dalam pemilihan calon ni kan. Betul. Ya, betul. Amanah tu. Amanah. Undi tu satu amanah. Nanti kalau dia salah pilih, dia salahkan yang kat atas juga. Yang jadi wakil pelajar ni, dia tak salahkan diri dia yang memilih. Kalau salah pilih tak apa, kalau tak pilih pasti salahkan juga. Yang tak pilih ni tiba cakap, oh MPP ni tak buat kerja. Tapi begitu tanya, kau ngundi lah itu. Tak sempat lah ngundi, aku tertidur. Dia sebenarnya tanggungjawab pelajar lah untuk mengundi ni. So dia yang menilai.
Jadi saya- rajin-rajin lah tengok calon tu. Cuba saya nak tambah sikit. Kan saya banyak sebut tahun 2, tahun 1 kan. Sebenarnya tahun akhir ni pun wajib mengundi. Oh. Betul. Sebab apa? Sebab katakanlah benda tu tiba-tiba kan, katakanlah benda tu anak kau yang masuk UMT nanti. Kalau katakanlah saya undi Dini ni nak tambah kursi dekat Cafe. Limbung. So sampai anak saya pun nanti masuk, dia main cerita, Mama ada kursi ni lah kat Limbung. Dulu Mama yang mengundi dia tu. Betul. Sebab apa? Sebab tahun 3 ni penting untuk mengundi. Sebab apa? Kita tengok balik macam sebelum ni. Mungkin tahun 3 ni dia jarang nak mengundi. Kadang dia kata, oh aku dah final year, bukannya aku dapat manfaat pun. Betul. Tapi tiba-tiba jadi situasi macam parking berpusat. Student tahun 1, dia mungkinlah dia tak terasa pun benda ni. Tapi student tahun 2, tahun 3 terasa sebab dia orang yang bawa kereta. Betul. Lepas tu nanti dia orang yang blame kita orang sebab aku ni tak undi dia padahal, tapi dia orang tak buat kerja lah. Sudah jadi macam tu. Patutnya student senior ni lagilah kena suka mengundi. Betul. Kan? Sebab dia lagi macam dekat lah dengan MPP. Patutnya dia lagi kenal calon-calon ni. Dia tahulah kan selok belok mesti macam mana. Dia sendiri dah masak lah dengan dia dah banyak perangai makan garam MPP dah. masa dia tu. Betul. Jadi tahun 1 sampai tahun 4 semua wajib undi. Betul. Tak Jangan ada turun undi pengecualian. esok. Okay, kita pun dah ke penghujung episod. Okay, saya ada dah penghujung kan, mestilah ada harapan. Okay, kita mulakan dengan saudari Dini dulu. Apakah harapan Dini, saudari Dini kepada wakil-wakil calon yang akan bertanding nanti? Harapan saya esok dah nak dipilih kan. So jadi saya mengharapkan siapa yang menang untuk jadi MPP, teruskan berintegriti, berkredibiliti. Jadikan manifesto awak tu adalah semangat untuk awak teruskan beramanah dalam MPP ni. Dan untuk siapa yang tak menang, awak bukan berhenti di sini. Banyak rakan-rakan saya yang kalah tapi end up dia berjaya. Jangan rasa benda tu sebagai patah semangat dan dah tak nak dah join yang lain. So saya rasa benda tu tak patut dinormalisasikan lah. Bila aku dah tak dapat MPP ni, maksudnya orang dah tak suka aku. Jangan gitu. Sebenarnya kita semua ni ada kelebihan atau kelebihan masing-masing. Tak semestinya kau tak jadi MPP, kau tak ada duduk kursi ni. Betul. Betul tak? Betul. Tapi jangan pula contoh. kalau yang tak menang, yang tak bernasib baik tu, jangan pula jadi macam orang yang haters kepada MPP ni. Betul. Kita kena bayangkan kita duduk dekat MPP tu. Kita kena berempati lah. MPP pun kena berempati dengan mahasiswa kan. So kita pun kena berempati dengan MPP. Kita tak macam MPP yang tak balik waktu cuti SEM. Kita kena faham perasaan dia orang. Dia orang pun nak balik kampung, nak rasa masakan mak, tapi kita boleh rasa. So apa salahnya kita bantu dia orang? Tu dari segi calon tu lah. Lepas tu lagi satu saya nak pesan kepada calon-calon. Ingat, pemilihan ni bukan sekadar dasar demokrasi, tapi untuk kita tunjuk macam mana matangnya kita untuk handle untuk handle kampus ni. Kita jangan sekadar bila masuk jadi MPP kita duduk dengan gerakan kita ataupun kita kuatkan gerakan kita saja. So bila kita masuk dalam MPP ni, kita sebagai satu satu family Pejol. Betul, satu kan, family. So satu family tu kita akan jadi macam nak kerja tu sesama kerja gitu. Lepas tu saya harapkan juga MPP akan datang akan terus menjadikan kampus ni kampus yang adil, aman dan progresif, terus maju ke hadapan. Betul. Walaupun saya dah tak ada nanti, saya nak macam UMT ni tersebar luas lah. Orang makin kenal, makin orang cakap MPP UMT is the best and so on lah. Itulah harapan saya antaranya. So saya rasa tu saja harapan saya. Dah, sebab kalau nak bagi harapan untuk nak jadi calon dah jadi dah. So harapan saya untuk masuk MPP nantilah. Saya rasa tu sajalah sedikit. Okay, kalau dari harapan daripada saudara Faizul, macam mana pula? Harapan kepada calon? Harapan yang Faizul nak highlightkan kepada calon. Okay, harapan saya kepada calon yang nak bertanding yang bertanding esok ni, saya harapkan you guys kalau menang, korang laksanakanlah amanah tu dengan telus, dengan berintegriti. Kita report sekali, berintegriti. Dan apa yang you guys janjikan tu
saya mohon laksanakanlah. Jangan sekadar hangat-hangat tai ayam, bermanifesto tinggi ke langit, tapi kita di bumi pesisir pantai ni kita tak berpijak di bumi yang Pijak pasir, pijak. pijak pasir tenggelam. Janganlah sampai bila dah menang tu terus hilang, terus tiba-tiba orang kata tarik diri daripada organisasi ni. Jadi saya harap kepada calon semua berintegriti lah dengan apa yang korang niatkan untuk jadi seorang wakil pelajar. Untuk mahasiswa pula, saya sikit pesan untuk mahasiswa, turunlah mengundi esok. Undilah, saya mohon sangat-sangat undilah. Tak kisahlah year 1 tak kenal calon-calon ke, final year kata macam aku dah final year, aku tak dapat manfaat ni kan. Tak apa, undilah. Sebab kadang apa yang kita undi ni dia adalah dia dapat mendatangkan manfaat kepada kita. Tak kisahlah waktu kita sekarang berada di UMT ataupun di masa depan. Macam yang Dini katakan tadi, yang mana contoh kalau anak kita sambung melanjutkan pelajaran di UMT, dia kata, Mama, kursi dekat college ni kursi kat cafe college ni dah bertambah. Itu Mama yang undi tu. Tengok, nampak tak, dia mendatangkan kepada masa akan datang juga. Jadi kau pun kena undi yang baik. Betul. Mahasiswa pun kena nilai balik. Okay. Itu saja daripada saya. Saya nak tambah sikit. Boleh. Saya nak tambah bila dah jadi calon wakil pelajar ni, ingatlah pentingkanlah kesihatan mental. Okey, banyak-banyakkanlah kalau stres tu tenangkan diri. Sebab apa? Sebab kalau tangan awak tak kuat, awak tak boleh genggam amanah awak ni adalah harapan untuk mahasiswa. Kalau awak pun tak kuat, macam mana kita nak kuatkan, macam mana kita nak majukan lagi universiti. Jadi banyak tenangkan fikiran. Kalau serabut tu berhenti sekejap dan and so on. Sebab kesihatan mental tu sangat penting ya sekarang. Betul. So kalau ada masalah mental boleh bukan ada masalah mental. Kalau ada isu boleh jumpa saya. Boleh jumpa Saya Dini. masih buka. Dini boleh jalankan kelas kaunseling bersama dia. Saya masih buka sesi kaunseling untuk siapa-siapa yang berminat. Alalan tu promote je. Okey lah, besar ya harapan mereka berdua ni kepada wakil-wakil calon yang akan bertanding esok ni. So kita pun sudah menjawab soalan, dah pun memberi harapan. So kita dah sampai ke penghujung episod ini. Okey, tanpa membuang masa ke saya berlalas dah tadi. Ada soalan lagi ke pasal tadi? Ada soalan ke? Tak ada dah habis soalan dah. lagi macam ni saya dah kasi statement mana saya rangkul ni. Okay, sampai di sini sahaja segmen kita pada hari ini. Jumpa lagi sesi tahun depan ke, InsyaAllah. Saya nak tengok pula nanti tahun depan. Allah. Boleh. Okay, jangan lupa mengundi pada 5 hari bulan 11. Esok kan? Betul tak esok? Betul undi. Ya, betul. Okay, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam suara siswa. Suara mahasiswa. Saya pun tak tahu. Pilihan mahasiswa. Salam suara siswa pilihan mahasiswa.